Seorang pekerja kilang didenda RM2,800 oleh Mahkamah Magistrate Air Keroh di Melaka pada 8 Jun selepas mengaku bersalah memiliki dan menyebarkan video lucah membabitkan bekas suaminya dengan seorang wanita lain. Tertuduh Puteri Nur Fatimah Ishak 25 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Afiqah Radiah Zainuddin. Berdasarkan pertuduhan, wanita itu didapati memiliki video dan gambar lucah dalam sebuah telefon bimbit jenis iPhone 12 Pro Max. Kesanan itu dilakukan di tepi Jalan Air Keroh Lama dalam daerah Melaka Tengah kira-kira jam 4 petang pada 11 Januari lalu. Berdasarkan fakta kes, pada Disember tahun lalu, pengadu menerima satu rakaman video daripada kakaknya yang dihantar menggunakan nombor telefon dipercayai milik bekas isteri kepada seorang lelaki yang dikenalinya. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM2,800 atau penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut.